Dan jiran ni juga dalam Fathul Bari menceritakan, jiran ni dia ada kategori juga. Tuan-tuan jangan ingat duduk di kawasan di taman ini semua duduk dekat rumah kita tu sama, tidak. Jiran ni dia ada protokol dia juga. Dalam Fathul Bari disebutkan waqad yatafawatul jiran fi fadli bihasbi tafautihim fil mawdi' fa aqrabuhum baban awsaluhum rahiman aw aktsaruhum naf'an aw aqwam. Panjang lagi lah. Disebutkan jiran itu berbeza ikut keutamaan dia ataupun kelebihan dia. Pertama sekali, kita kalau ringkaskan, jiran ni yang paling senior adalah yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Itu yang paling kanan sekali. Mana kalau tuan-tuan nak bagi lauk ke musangking ke apa ke, utamakan yang paling dekat. Jangan cross lorong lain. Yang paling dekat, sebab dia boleh bau musangking kita. Apa saya tak sampai-sampai lagi ni, bau sampai dah. Dia tertanya-tanya. Yang kedua, seniority ya, mana kita utamakan yang dekat dengan pintu rumah kita. Nombor dua, jiran yang waris kita, saudara sekampung, sepupu, ipar. Itu kena utama. Orang nak panggil kroni pun kroni lah. Itu susunan para ulama sebut. Saudara dulu. Yang ketiga, orang alim ataupun orang yang ada kelebihan ilmu. Contohnya dalam perumahan kita, orang pandai pomen misalnya. Tuan-tuan kena baik dengan pomen. Kena nak pergi kerja, kereta tak boleh start pada muka. Jiran dengan pomen, baiklah sikit dengan dia. Mesej je dia datang sekejap, tengok apa masalah ke, dia boleh ready ke apa. Pomen kena baik. Jangan baik dengan ustaz je. Ustaz macam Yasin tak hidup kereta tuan-tuan. Nak kena panggil pomen ni contoh. Baik, ada ustaz yang pandai, mana mandai tu kan main juga. Atau handyman kena baik. Handyman ni orang yang boleh baiki paip bocor, pintu tombol pecah. Rumah macam-macam lah, wear and tear kan. Kita tak reti. Mana ada belajar kemahiran hidup zaman sekolah. Kena orang yang pandai. Kita buat tikus baiki labu lah, habis air terkeluar-keluar. Handyman kena baik. Siapa lagi? Tukang urut. Oh, itu number one, kena buat baik. Badan sakit, main futsal, main macam-macam lah sukan, badan sakit-sakit lah, kena dia datang rumah. Rumah dekat, senang urut-urut. Ni kita nak pergi urut jauh-jauh sampai 10 km, balik naik motor, minyak penuh satu badan. Orang berapa balik urut dengan bekam penuh, leceh lah pergi urut jauh-jauh. Itu yang ketiga, orang alim. Yang keempat, orang soleh. Orang soleh ni orang baik. Dia bukan ulama tapi orang baik. Tak ngata korang, senyum. dia orang baik. Kita kena letakkan dia priority juga. Yang kelima, jiran ni maksiat. Kena. Walaupun dia tu kaki clubbing, dia tetap jiran kita. Dan yang keenam adalah non-Muslim. Don't play. Ramai orang bila hal jiran, bagi dia nak jaga orang Islam je. Tak betul. Ulama letakkan non-Muslim adalah jiran juga. Yang ni saya akan huraikan lebih lanjut, kerana saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang masuk sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.